Hai, selamat datang kembali ke channel YouTube Mr. Letop, komuniti dunia hiburan, kisah tentang dunia selebriti dan artis di Malaysia. Dalam video kali ini, Mr. akan mengupas kontroversi fashion yang mencetuskan perdebatan, kritikan terhadap jalan cerita drama tempatan, hingga isu bayaran yang dipersoalkan dalam industri seni. Pada masa sama, ada juga perkongsian tentang cabaran kesihatan yang dilalui selebriti serta kisah kehidupan peribadi yang terus menjadi tumpuan peminat. Ayuh dan teruskan bersama Mr. Letop sehingga habis untuk kupasan penuh kisah menarik ini hingga ke penghujung video. Aisyah Retno jelaskan gaya korset dalam video raya, tegaskan ia sebahagian identiti seni. Penyanyi dan komposer muda, Aisyah Retno, tampil memberi penjelasan selepas penampilannya mengenakan korset di luar kebaya dalam video muzik lagu raya terbaru menjadi perbincangan hangat dalam kalangan netizen. Ada yang berpendapat gaya tersebut kurang sesuai dengan norma busana tradisional, sekaligus mencetuskan pelbagai reaksi di media sosial. Menjawab kritikan itu, Aisyah menjelaskan bahawa gaya fashion tersebut bukan sesuatu yang baharu, sebaliknya sudah lama menjadi sebahagian daripada identiti dirinya sejak awal penglibatan dalam industri seni. Menurutnya, setiap penampilan yang ditampilkan mempunyai konsep tersendiri dan tidak dilakukan secara sembarangan. Tambahnya lagi, dakwaan bahawa gaya tersebut tidak menghormati tradisi mungkin timbul kerana perbezaan tafsiran terhadap fashion. Aisyah turut mengajak pihak yang mengkritik untuk menjelaskan dengan lebih mendalam bahagian mana yang dianggap tidak menghormati budaya agar perbincangan dapat difahami dari kedua-dua pihak. Pada masa sama, penyanyi itu menegaskan bahawa konsep video muzik tersebut sebenarnya selari dengan elemen muzik yang dibawakan, iaitu gabungan irama Portugis dan joget Melaka. Baginya, eksperimen dalam fashion dan muzik adalah sebahagian daripada kreativiti seni yang cuba diketengahkan kepada penonton. Jamal Abdillah bakal jalani pembedahan hernia, akui tekanan persembahan jadi punca. Penyanyi legenda, Jamal Abdillah memaklumkan beliau bakal menjalani pembedahan kecil bagi merawat masalah hernia atau angin pasang selepas mengalami ketidakselesaan sejak awal Ramadan. Keadaan itu dikatakan berpunca daripada tekanan kuat ketika membuat persembahan, terutama apabila perlu menyanyi dalam tempoh panjang selepas berbuka. Menurut penyanyi berusia 67 tahun itu, jadual persembahan yang padat sepanjang bulan puasa menyebabkan beliau terpaksa menyanyi dengan perut yang belum sempat diisi sepenuhnya. Keadaan tersebut memberi tekanan pada bahagian abdomen, terutamanya ketika membawakan lagu bernada tinggi. Jamal turut menjelaskan bahawa masalah hernia bukan sesuatu yang asing dalam kalangan penyanyi profesional. Beliau menyebut beberapa penyanyi opera terkenal dunia seperti Luciano Pavarotti dan Andrea Bocelli yang pernah berdepan isu sama akibat penggunaan tekanan abdomen yang tinggi ketika latihan vokal dan persembahan. Walaupun prosedur yang akan dijalani hanyalah pembedahan kecil, Jamal dijangka memerlukan tempoh rehat sekitar 10 hari bagi memastikan proses pemulihan berjalan lancar. Dalam masa sama, beliau juga berkongsi mengenai penglibatannya dalam projek perniagaan awan Nano Glass House di Kulim yang merangkumi Dewan Perkahwinan serta restoran. Shahrul Nizam Noor selesai radioterapi, terus kuat hadapi ujian kanser tulang belikat. Pelakon berpengalaman, Shahrul Nizam Noor berkongsi perkembangan terkini kesihatannya selepas disahkan menghidap kanser tulang belikat tahap 2. Beliau memaklumkan telah menamatkan 33 kitaran rawatan radioterapi bulan lalu dan bersyukur proses rawatan yang dilalui berjalan dengan lancar. Menurut Shahrul Nizam, sebelum ini beliau sudah menjalani pembedahan bagi membuang tumor bersama bahagian sesama. Suami kepada Safura Yaakob itu tetap bersemangat untuk meneruskan kerjaya lakonan selepas Aidilfitri. Baginya, sikap positif dan reda dengan setiap ujian menjadi kekuatan utama untuk terus bangkit serta meneruskan kehidupan bersama keluarga tercinta. Rin Rahim teguh trend drama Melayu, mahu cerita lebih bermakna. Pelakon, Rin Rahim, meluahkan pandangan terbuka mengenai perkembangan drama tempatan yang menurutnya masih berlegar pada jalan cerita yang sama. Menerusi perkongsian di media sosial, beliau mengakui semakin kurang selesa melihat tema yang berulang dan tidak banyak perubahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut Rin, kebanyakan drama sering memaparkan konflik serupa seperti kisah penyondol,
hubungan rumah tangga bermasalah serta watak wanita yang digambarkan lemah atau mudah diperdaya. Sebagai seorang pelakon dan juga penonton, beliau merasakan corak penceritaan itu sudah terlalu kerap digunakan. Tambahnya, dunia kini sudah berubah dan masyarakat juga semakin matang dalam menilai kandungan hiburan. Justru, beliau berharap lebih banyak karya yang memaparkan nilai positif, pemikiran segar serta gambaran watak wanita yang lebih kuat dan berwibawa. Luahan itu turut mendapat reaksi ramai pengikut yang bersetuju dengan pandangannya. Ada yang merasakan industri drama tempatan memerlukan idea baharu, namun pada masa sama mengakui bahawa karya berkualiti juga memerlukan sokongan penonton agar dapat terus berkembang. Farid Amirul kecewa tawaran RM500 untuk 5 hari penggambaran, persoal nasib artis veteran. Pelakon berpengalaman, Farid Amirul Hisham Wu, Abdullah meluahkan rasa terkilan apabila pernah menerima tawaran bayaran yang disifatkannya terlalu rendah daripada sebuah syarikat produksi. Tawaran itu melibatkan penggambaran selama 5 hari dengan jumlah babak yang banyak, namun bayaran yang ditawarkan dianggap tidak setimpal dengan komitmen kerja. Menurut Farid, projek tersebut memerlukan beliau menjayakan puluhan babak dan menjalani penggambaran di luar kawasan. Lebih mengejutkan, jumlah bayaran yang ditawarkan turut merangkumi kos pengangkutan, makanan serta penginapan sepanjang tempoh bekerja. Berikutan perkara itu, pelakon yang terkenal menerusi siri drama gerak khas itu memilih untuk menolak tawaran tersebut secara baik. Baginya, pengalaman serta sumbangan artis veteran sepatutnya dihargai dengan bayaran yang lebih munasabah. Farid turut berpandangan situasi itu mencerminkan cabaran yang dihadapi oleh sebahagian pelakon lama dalam industri kreatif. Walaupun kini mempunyai kerjaya tetap, beliau masih aktif berlakon, namun lebih berhati-hati dalam memilih tawaran yang sesuai dengan pengalaman dan nilai profesionalnya. Dr. Afifah Hidayah pilih nikmati fasa solo, nafikan sudah dirisik jejaka. Bekas isteri penyanyi Nubhan, Afifah Hidayah Ahmad Taufik menepis kabar angin yang mengatakan dirinya sudah dirisik oleh seorang lelaki selepas bercerai. Menurutnya, setakat ini belum ada mana-mana pihak yang datang bertemu keluarga secara rasmi bagi menyatakan hasrat untuk melamarnya. Afifah atau lebih mesra disapa Dr. Fi, menjelaskan bahawa walaupun ada individu cuba berkenalan melalui media sosial, perkara itu tidak boleh dianggap sebagai langkah merisik yang sebenar. Katanya, kebanyakan mesej yang diterima hanyalah cubaan untuk memulakan perkenalan secara biasa. Menurutnya lagi, sejak tamat tempoh iddah, jumlah individu yang cuba mendekatinya semakin meningkat. Namun begitu, beliau mengakui masih berhati-hati dan tidak terlalu meletakkan kepercayaan terhadap hubungan yang bermula melalui alam maya. Buat masa ini, Afifah memilih untuk memberi tumpuan kepada kerjaya serta membesarkan 3 anaknya dengan penuh perhatian. Walaupun tidak menolak kemungkinan untuk berkahwin semula suatu hari nanti, beliau lebih selesa menikmati kehidupan sekarang sambil mengembangkan perniagaan dan mengurus keluarga. Semoga kita semua dalam peliharaan Allah. Jadi itu sahaja dari video Mr. Letup kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, dan jika korang suka dengan video ini tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letup, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.